Nampak urat-urat. Nampak pendek kan? Cuba jadikan Ui, nampak urat-urat. Okay, kemerahan ni kebiasaannya boleh jadi disebabkan oleh ada mata kering. Pernah tak rasa macam mata berair, rasa silau kadang malam-malam, seperti betul-betul rasa gonyol semua? Pernah tak rasa macam adalah. Sebab apa mata kering tu pasal dah macam ada mata kuning sikit ni, selaput depan mata. Ya, selaput depan mata ni dalam bahasa sains kita panggil penyukulan lah. Ini disebabkan banyak terdedah kepada cahaya matahari. So macam kalau banyak terdedah tu menyebabkan sel-sel dekat sini dia aktif lah. So that air mata tu dia akan serap dekat selaput yang tak sepatutnya ada kat mata tu. Sebab tu jadi mata kering. So bila mata kering ni kita punya otak ni berfungsi lah macam nak suruh bagi air lagi banyak. Sebab tu lah jadi rasa mata berair. Bisa mata belah kanan. Lepas tu pernah tak rasa macam gatal-gatal mata, betul gosok mata? Kadang tidak. Sebab kadang tengok ni kesan gosokkan mata lah. Kalau gosokkan mata ni kalau bolehnya jangan kuat sangat lah. Dekat bahagian tepi ni boleh kalau nak gosok, cumanya jangan kuat sangat. Sebab kalau tekan tu menyebabkan lapisan dekat mata kita ni jadi nipis. Kalau so far lelaki ni saya tengoknya sihat lagi lah. Cuma merah sikit ni sebab mata kering. Kalau untuk mata kering ni kita suggest untuk usi artificial tips ataupun air mata palsu. Kalau pergi dekat farmasi begitu nak beli air mata palsu untuk sejuk mata. Dia konsep dia lebih kurang macam air pun. So macam sejuk mata. Tapi yang berdedah dari cahaya matahari ni kalau boleh pakai sunglass lah. Bila memandu ke atau macam matahari kerja ke apa, pakai sunglass ataupun pakai topi ke, at least light tu tak kena pada mata. Bawa motor. Kalau bawa motor tu pakai spectacle lah ataupun visor. Visor ada tinted. Waktu tak tinted asuh. Dah jadi gitu mata. Tinted gelap sikit. Ataupun warna ke tak kisahlah supaya cahaya tu tak direct.